Saya bangun dalam keadaan berjunub dan waktu solat telah hampir tamat. Bolehkah saya hanya mengambil wuduk untuk mendirikan solat kerana kesuntukan masa? Baik. Dia hadap besar, bangun hadap besar. Oleh kerana sempit dah masa, kalau ambil mandi junub habis masa. Kalau wuduk saja sempat sembahyang. Faham tak soalan? Dia bangun ujung-ujung nak habis dah subuh, tapi hadap besar. Okey, janabah. Kalau dia mandi junub perlukan 10 minit. Masa ada 5 minit saja. Kalau mandi habis masa. Kalau dia berwuduk dah sembahyang. Boleh tak dia berwuduk saja? Jawabnya boleh. Dah sembahyang tidak sah. Kenapa? Kerana dalam Quran dah kata, wa in kuntum junuba fatahharu. Kalau kamu berhadap besar, solution dia mandi junub. Nampak? Tapi kalau kamu berhadap kecil, baru ambil wuduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berhadas dan nak mengerjakan solat. Hadas kalau tak sebut besar ke kecil, hadas kecil. Hadas besar ulama akan sebut akhbar di belakang. Hadas besar. Hadas ada dua, hadas asghar, hadas kecil, satu hadas besar. Kalau ulama sebut dalam kitab atau sebut di mulut hadas saja, makna hadas kecil. Faham tak? Itu kaedah dia. Okey, kalau nak kata hadas besar kena sebut janabah atau haid atau nifas atau hadas besar. Okey? Jadi kamu ni berhadap besar nak pakai wuduk saja, tak boleh nak solat. Syarat sah solat suci daripada hadas. Kalau ada hadas kecil, wajib suci hadas kecil. Kalau ada hadas besar, wajib suci daripada hadas besar. Cuma gini, kalau kita ni berhadas besar, kita mandi saja, tidak berwuduk, sudah sah. Boleh solat. Cuma ikut sunnah, buat dua-dua, mandi dan wuduk. Cuma di segi fiqh, di segi syarak, mandi saja sudah cukup. Adapun kalau hadas besar, kita berwuduk saja tidak cukup. Okey?